lemah yakin, dhaif yakin, kurang iman, buta mata hati, siapa akan jadi kuat? Nafsu. Nafsu menguasai fikiran. Nafsu menguasai pandangan. Nafsu menguasai pendengaran. Nafsu menguasai perkataan. Bila kita cakap, dia lawan balik. Bila kita macam ni, dia akan kata macam tu, macam ni, macam ni. Sebab nafsu sudah dia berjadi hamba kepada nafsu, bertuhankan nafsu, berkilat-berkilatkan nafsu, lantaran disebabkan lemah iman, lemah yakin dan buta mata hati. Dia sudah jadi hamba siapa? Nafsu apa? Ammar. Solat kita ni ada 3 jenis unsur. Unsur ketuhanan Allah, unsur Ahmad, unsur adab. Dengar baik-baik tuan-tuan dan puan. Demi nak memulihkan balik, nak buang perkara-perkara yang tak elok yang telah disebutkan tadi. Allahumma bermaksud, Ya Allah, Ya Rab, amin, terimalah aku. Terimalah aku. Terimalah aku. Terimalah aku, berdirinya aku. Terimalah rukuknya aku. Terimalah sujudnya aku. Terimalah duduknya aku. Allahumma amin. Subhanallah, Masya Allah. Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada malam ni pengajian kita ialah melalui kitab Durrun Nafis, yang mana sebuah kitab yang ditulis oleh keluarga Arsyad Banjari. Sebuah kitab yang sukar nak difahami. Walaupun demikian, alhamdulillah, walaupun kitab ni nampak kecil, tapi nak khatamkan dia pun 20 tahun. Bukan setahun, 20 tahun. Ini kitab ini yang kitab wilayah yang photostat, yang ori saya tak mengeluarkan sebab bimbang hilang. Inilah yang ada satu. Dan kitab ini ialah ori. Dia ori, tuan-tuan dan puan sekalian, ori. Sebab ada tulis 2222. Nak khatam dia 20 tahun. Kitab dia kecil. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Muqaddimatun fi bayanil asya' allati tabtulu salika wa tamna'hu min usuli ila Allah Ta'ala. Ini mengenai perkara-perkara yang membatalkan perjalanan kita sampai kepada Allah. Apakah perkara-perkara yang membatalkan kita daripada sampai kepada Allah? Itu yang pertama. Dan apakah perkara-perkara yang menghalang kita daripada sampai kepada Allah? Ada 2 di sini. Pertama, perkara membatalkan perjalanan kita kepada Allah. Yang kedua ialah perkara yang menghalang kita daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menyatakan di sini, menyatakan segala perkara membatalkan akan orang yang salik, orang berjalan kepada Allah, dan orang yang menghalang dan orang yang menegahkan dia daripada sampai kepada Allah dengan berkata, ketahui olehmu hai salik, bahawasanya wajib atasmu itu
memeliharakan dirimu daripada segala maksiat, sama ada batin maupun zahir. Wajib memelihara diri daripada cenderung dengan maksiat. Wajib kita memelihara pada qasad melakukan maksiat. Wajib kita memelihara niat nak membuat maksiat. Wajib kita memelihara perasaan-perasaan nak melakukan maksiat. Ada 4. Ini kena jaga. Ramai orang jaga zahir daripada maksiat sebab malu nanti orang kata apa. Bila dia buat maksiat takut orang kata macam-macam. Ini syirik asbab. Syirik asbab namanya. Bila kita takut nak buat maksiat kerana takut apa orang kata, takut orang ni kata, takut kawan-kawan kita kata, nama syirik asbab. Tetap menghalang kita dapat sampai kepada Allah. Boleh faham ke bahasa Melayu saya? Boleh. Saya gunakan bahasa yang paling mudah. Paling mudah. Tak nak bahasa-bahasa saya tak faham benda-benda Aceh. Saya bukan orang Aceh, tapi bersama orang Aceh. Subhanallah. Demikian juga dari perasaan kita kena jaga. Lagi niat kena jaga. Qasad pun kena jaga. Kemudian masalah sangat cenderung susah nak jaga. Di Malaysia umpamanya ramai penagih-penagih dadah ditangkap, dimasuk penjara, setelah 20 tahun dikeluarkan. Tapi cenderung nak isap narkoba masih ada lagi. Jadi siapakah yang nak mentarbiyah, mendidik cenderung kepada maksiat? Siapa dia? Kerana cenderung ni ada 3 jenis cenderung. Cenderung yang ringan, cenderung yang pertengahan, cenderung yang berat. Tuan-tuan tahu tak cenderung? Sini kata orang Aceh kata apa? Ya, cenderung. Masalah cenderung inilah sukar nak dikawal. Susah kita nak jaga. Sebab cenderung ni sudah dirosakkan oleh sejak lahir lagi. Sejak lahir sudah dirosakkan. Itu panjanglah ceritanya. Inilah penyakit batin. Dan apabila keempat-empat ni sudah rosak, maka dia akan membekalkan kerosakan, pelbagai jenis kerosakan dalam hati kita. Jadi hati mendapat bekalan daripada ni, perasaan, azam, niat, cenderung. Itu yang Tuan Guru, saya melalui proses tarbiyah daripada beberapa Tuan Guru di pondok. Tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian. Dan melepaskan dirimu daripada membatalkan suluk pun adalah wajib. Ya. Yang pertama menghalang, yang kedua membatalkan. Lain. Menghalang lain, batal lain. Mari kita ikuti pengajian dia lah. Bermula segala perkara yang membatalkan perjalanan kita kepada Allah amat banyak. Terlalu banyak. Perkara-perkara yang membatalkan perjalanan kita kepada Allah. Perkara-perkara yang membatalkan perjalanan tauhid sufi kita kepada Allah. Terlalu banyak. Antaranya ialah kaslun, malas. Malas nak ingat Allah. Lebih-lebih lagi bila kita ditimpa musibah. Lebih-lebih bila kawan kita kata kat macam-macam kat kita.
Bila anggota kita, sahabat-sahabat terjemaah tu di pulau kita, dah mula malas nak ingat Allah, malas nak berzikir, malas nak bersuluk dah, malas nak solat berjamaah, malas nak baca Quran, malas nak ingat akhirat, malas. Lalu Nabi sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hadis sahih. Hadis sahih. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung Engkau ya Allah daripada lemah. Lemah pasal apa lemah? Sebab kita orang kawan kita kata macam-macam kat kita. Jiran kata kita macam-macam kat kita. Sebab saja kita lepas buat satu, macam-macam masuk ke telinga kita yang merupakan perkataan yang tidak menyenangkan. Menyebabkan kita malas nak pergi sembahyang jemaah, malas nak mengaji, malas nak bersolok, malas. Bila sudah timbullah tuan-tuan dan puan-puan, sudah malas, apa jadi? Apa jadi? Dia kurang berjumpa dengan guru mursyid dia. Tak mau salam dengan mursyid dia. Tak mau mengaku salah di hadapan mursyid dia. Tidak mau mengaku salah adab di depan mursyid dia. Ini masalah. Inilah perkara di antara perkara yang membatalkan perjalanan tauhid sufi kita kepada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Oleh itu, bila mana sudah menguasai hati dan mana sudah menguasai perasaan, sudah menguasai cenderung, apa akan terjadi? Tuan-tuan dan puan-puan, maka dia tidak akan mendapat kebahagiaan bersama Allah. Dia tak akan bahagia sama Allah. Sebutlah Allah, tak rasa bahagia. Yang dia seronok ialah dapat bahagia apabila bersama-sama dengan orang main snooker. Snooker, sini kata apa? Biliar. Pergi ya. Untuk dapat kebahagiaan, pergi ke biliar, main biliar. Sembahyang pun dah makin tinggal. Zikir pun dah tinggal. Dengan musyid pun sudah boleh tinggal. Seorang. Boleh faham ke? Inilah rahsia maksiat, punca maksiat pada anggota zahir. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, itu yang pertama. Perkara yang membatalkan perjalanan tauhid sufi kita. Yang kedua, setengah daripada futurun, rasa lemah semangat, tidak bersemangat lagi dah. Dulu bersemangat nak bersama nak abuya, semangat nak pergi bersolok, semangat tak tiap minggu hari Sabtu nak pergi ke majlis pengajian di PAU. Tetapi daripada seminggu sekali dah jadi 2 minggu sekali. Lepas tu 3 minggu sekali. Lepas tu 4 minggu sekali. Akhirnya 2 bulan sekali. 6 bulan sekali. Lemah ya. Tapi jika shopping tak lemah. Masalah. Kenapa jadi macam ni? Mari kita bongkar rahsia dia. Kita korek dia. Dia kata dengan sebab bimbang terhadap diri sendiri, bimbang terhadap duit dah makin kurang, dahlah orang kata ke aku, orang ni pun tak suka ke aku banyak berjuang, banyak bersedekah, kalau aku sedekah buat baik pun tak berguna sebab orang kata tak salah pergi. Tak payah pergilah, kalau pergi pun habis duit berapa?
Itu dia. Akan habis duit. Akan dia sediakan tabung-tabung untuk masuk ke duit. Tak maulah, baik dengan duit tu aku beli rokok lagi bagus. Baik aku beli simpan untuk SIM card lagi bagus. Ini di antara akhirnya bila jadi seperti ini akan dunia sudah melekat dalam hati. Mulai dia cinta kepada nak duit banyak. Dah mula bersifat kedekut, bersifat bakhil. Punca daripada lemah semangat dengan Allah, lemah semangat dengan sunnah Rasulullah, lemah semangat dengan nak bersolok, lemah semangat nak berzikir. Inilah perkara-perkara yang membatalkan perjalanan tauhid sufi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian. Dan setengah daripadanya malalun. Apa itu malal? Mudah jemu, asyik ratik serebe, ya tak dapat apa-apa pun. Tak ada. Asyik mengaji hakikat, tak dapat apa pun. Hidup makin miskin, hidup makin susah. Asyik berhutang ya. Jadi dah mulalah timbul jemu. Sini kata apa? Jemu juga. Jemu nak jumpa wali, jemu nak jumpa apa-apa Pak Jufri. Sampai satu tahap jemu nak jumpa Buya. Bila perasaan jemu ni sudah menguasai kita punya qalbun dan syarafun, dia menguasai betul. Semua bersifat akhirat, jemu. Nak mendengar kuliah, jemu. Nak mendengar tazkirah, jemu. Nak mendengar tausiah, jemu. Yang tak jemu ialah menyanyi dengan lagu-lagu. Nyanyi lagu-lagu lagi tak jemu. Menggembirakan hati riang gembira. Itu sedap lah, dia suka hatu. Jadi sudah bahaya sifat jemu ni, sangat bahaya. Maka ketiga-tiga sifat ni jika tidak dijaga dengan nasihat guru mursyid dan zikir-zikir daripada guru mursyid, maka tuan-tuan dan puan berhormat sekalian, apa dia kata sini? Aku dah puas, aku tahulah semua, aku tahu semua dah. Tak payahlah cerita tahu sufi, aku dah tahu dah. Ada tak orang seperti ini Pak Hamdani? Ada? Pernah jumpa? Tuan guru banyak jumpa. Subhanallah. Jadi saya menyampaikan perkara mudah, tapi sering berlaku. Tak payahlah, aku sudah tahulah. Jom, ayo kita pergi ngaji Quran dengan Pak Jufri. Aku dah tahu Pak Juri, tak payahlah. Pak Juri ada apa ada. Dah mula dia nak menghina orang. Nak mula menghina guru sendiri. Akhirnya sesama sendiri sudah renggang. Inilah di antara perkara-perkara yang membatalkan perjalanan tauhid sufi kita. Tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian. Untuk nak buangkan sifat ini, tak dapat tidak arti wajib mencari sahabat yang lebih kuat daripada kita. Mesti cari sahabat yang lebih kuat dari kita. Di mana dia jemu, sahabat kita ni jemu dengan dunia. Malas dengan dunia. Sudah bosan dengan dunia. Tak ambil peduli dengan dunia. Artinya sahabat kita ni lebih kuat daripada kita 3 kali ganda. Untuk nak buangkan sifat jemu, sifat malas dan sifat lemah semangat.
Kena cari sahabat dalam berjemaah. Tidak boleh seorang diri. Jika dia tidak cari sahabat juga, dia bersendirian, perkara yang lain akan terjadi. Apa dia? Dengar baik-baik. Lagi yang menakutkan. Yaitu antaranya. Inilah iman dia akan makin berkurangan. Iman dia makin berkurangan. Keyakinan dia terhadap tauhid sufi pun makin sudah kurang. Makin kurang. Itu dia tuan-tuan dan puan. Lagi akhirnya membawa kepada yang paling kita takut. Buta mata hati. Subhanallah. Saya rasa Abu Yah pun dah pernah banyak nasihat keren. Ini daripada Tuan Guru dalam Malaysia. Selama Tuan Guru sudah terlibat dalam perjuangan daripada umur 18. Sekarang umur Tuan Guru 98. Percaya tak? Pak Amdani percaya tak? Umur saya 98. Percaya bagus. Ini sahabat. Percaya Wali. Kita mengakulah kita sudah tua. Jangan kita mengaku kita masih muda lagi. Biarlah umur nampak mengaku kita, biarlah kita ni umur sudah tua, tapi dengan Allah sentiasa muda. Nanti Tuan Guru akan terangkan kemudian lah. Nanti orang muda lah, dan wali Allah lah depan kita bang. Ya. Dia kata faham tak? Faham tak? Dia kata. Tuan-tuan dan puan hati sekalian, dengar baik-baik. Ada sebab yang demikian kerana kurang iman, dhaif yakin, buta mata hati. Ketiga-tiga ini bila sudah ada, siapa bertambah kuat? Lemah yakin, dhaif yakin, kurang iman, buta mata hati, siapa akan jadi kuat? Nafsu. Nafsu menguasai fikiran. Nafsu menguasai pandangan. Nafsu menguasai pendengaran. Nafsu menguasai perkataan. Bila kita cakap, dia lawan balik. Bila kita macam ni, dia akan kata macam tu. Macam ni. Sebab nafsu sudah dia berjadi hamba kepada nafsu, bertuhankan nafsu, berkilat-berkilatkan nafsu lantaran disebabkan lemah iman, lemah yakin. Allahu Akbar. Lemah iman, lemah yakin dan buta mata hati. Dia sudah jadi hamba siapa? Nafsu apa? Ammar. Maka nafsu dia makin hari makin hitam. Inilah di antara sebab-sebab ramai di kalangan rakan kita meninggalkan perjuangan. Ini tak dapat dinafikan. Mula tak mau bersama-sama dengan Abu Yah, tak mau dengan jemaah. Ini punca dia. Tuan-tuan dan puan-puan hamba sekalian, apa jadi lagi? Bila dia sudah menjadi hamba nafsu, lalu dia akan mencari kawan-kawan ahli dunia. Dia akan banyak terlibatnya aktivitas duniawi yang tidak ada hubungan dengan akhirat. Tak ada hubungan. Dulu dia rajin berjemaah, solat berjemaah. Sekarang dia tak mau solat berjemaah. Kalau dia nampak kita, dia akan lari jauh-jauh. Tak nak bersalam dengan kita. Dia pun sudah mulai benci dengan kita. Inilah penyakit-penyakit yang ada dalam mereka yang terlibat dalam perjuangan. Dan akan menyalahkan gurunya, akan menyalahkan rakan-rakannya. Ini punca. Oleh itu, bila sudah bertuhankan nafsu,
hamba kepada nafsu, pelbagai jenis syirik akan timbul. Syirik asbab, dia buat ini kerana nak ni. Syirik aghrad, syirik taklid, dia ikut orang ni, dia ikut orang ni, dia ikut orang ni, dia ikut sembahyang pun ikut ni, sedekah pun ikut orang ni, orang ni, orang ni. Syirik aghrad, syirik taklid, pak turut, itu syirik taklid lah. Kemudian syirik asbab, kemudian syirik tabi'id, mempercayai manusia lah memberi bekas, yakin usaha itu yang memberi bekas, itu nama syirik tabi'id. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, bila mana dia tidak dibendung dengan hal-hal ini, bila dia tidak dijaga hal-hal ini, dia pun boleh sembahyang. Sembahyang dalam keadaan patut ayat. Sembahyang bukan lagi kerana Allah, sembahyang semata-mata nak melepaskan kewajipan. Tak ada sembahyang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tuan-tuan dan puan sekalian, subhanallah, bila sebut sembahyang ni, dia ada unsur Allah, unsur Ahmad, unsur Adam. Dengan baik-baik. Solat kita ni ada 3 jenis unsur. Unsur ketuhanan Allah, unsur Ahmad, unsur Adam. Dengar baik-baik tuan-tuan dan puan. Demi nak memulihkan balik, nak buang perkara-perkara yang tak elok yang telah disebutkan tadi. Solat jenis unsur Allah, unsur Ahmad, unsur Adam. Saya sempat tulis. Kalau saya nak tak tulis, tak boleh, nanti saya lupa, mudah lupa. Baik, kita nak kena faham apakah itu hakikat solat, hakikat semangat. Ini di antara satu-satu amalan yang boleh mengeluarkan sifat malas, sifat jemu, sifat yang tidak elok. Jika kita memahami benar-benar hakikat solat, inilah dia. Kenapa? Kerana hakikat solat ialah as-salatu tanha 'anil fahsya'i. Pegang dasar tu. Pegang dasar tu, jangan tinggalkan. Sembahyang benar-benar menghalang, menegah pada fahsya dalam diri kita, mungkar dalam diri kita, hati kita pegang. Kita boleh nampak fahsya orang lain, kita nampak mungkar orang lain. Bila kita nampak fahsya orang lain, mungkar orang lain, dengan tidak ada benci, berarti hati kita ni sama-sama dengan dia. Boleh faham tak? Bila mana kemungkaran tidak ada perasaan benci dan benci, kita bersyubhat atau tidak? Bersyubhat. Maka pastikan sembahyang kita yang kita kerjakan, dia menghalang berbagai fahsya yang ada dalam hati, dalam perasaan, dalam qasad, dalam niat, apatah lagi dalam cenderung solat kita. Inilah senjata yang paling utama. Senjata solatlah yang Rasulullah terima perintah solat di dunia ke di sana? Di dunia ke di sana? Di sana. Karena solat ni tuan-tuan dan puan, Allah terdapat di dalam hakikat salat, terdapat di dalam 4 perkara. Yang pertama berdiri, yang kedua rukuk, yang ketiga sujud, yang keempat duduk. Dengar baik-baik. Saya tidak menceritakan tentang hukum.
Tapi saya nak menceritakan tentang hubungan antara berdiri dengan rukuk. Ada hubungan ke tidak? Saya tanya wali. Adakah berdiri kita ada hubungan tak dengan rukuk? Adakah rukuk kita ada hubungan dengan sujud? Adakah sujud kita ada hubungan dengan duduk? Adakah empat-empat ni ada tak hubungan persaudaraan? Itu dia. Apa bukti dia? Apa bukti dia? Yang keempat-empat perkara ni sentiasa berhubung antara satu sama lain dan dia sentiasa bersaudara. Jika kekurangan pada berdiri, rukuk akan menampung. Jika kekurangan pada rukuk, sujud akan menampung, akan menolong. Jika kurang pada sujud, duduk akan menolong. Antara satu sama tolong menolong antara satu sama lain. Siapakah guru kita yang mendidik, menghubungkan silaturahim antara berdiri dengan rukuk, rukuk dengan sujud, sujud dengan duduk? Siapakah guru dia? Boleh faham tak? Siapakah guru kita yang mendidik kita sehingga dia boleh menghubung, sehingga dia mendidik kita berdiri kita dalam sembahyang? Punya hubungan yang baik dengan rukuk. Hubungan rukuk tu ada hubungan dengan berdiri balik. Hubungan yang baik diri itu kepada sujud, sujud sampai kepada duduk. Pastikan keempat-empat semua yang sama taraf. Sama taraf. Jika berdiri itu 90%, duduk pun 90%, sujud pun 90%, dan rukuk pun 90%. Maksud saya, jika berdiri khusyuk dia 90%, rukuk pun sama, sujud pun sama, duduk pun, itulah hakikat solat. Nak tanya lagi. Masa bila kita khusyuk, adakah berdiri, adakah rukuk, adakah sujud, adakah duduk? Mana paling afdal di antara empat hal ni? Semua yang afdal. Berdiri membantu rukuk kita. Rukuk dan berdiri membantu sujud kita. Ketiga-tiga membantu semasa kita duduk. Pasal apa tuan-tuan? Sebab berdiri Ahmad, isyarat kepada alif, Ahmad. Rukuk isyarat kepada mim, Ahmad. Sujud pada Ahmad. Sujud mim pada Ahmad. Dan duduk isyarat dal kepada Ahmad. Kenapa begitu? Sewaktu Allah Ta'ala limpahkan Nur Muhammad, sangat-sangat bercahaya Nur Ahmad. Cahaya luar biasa, limpahan pada nur ilahi. Lalu Allah Ta'ala namakan Nur Muhammad tu Ahmad. Bila Allah Ta'ala berfirman kepadanya dan Allah memperlihatkan kecantikan jamal dan jalal Tuhan, lalu Ahmad pun berkata, Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang seijazah tadi di maqam. Subhanallah. Pak Hamdani biasa tak mengaji perkara ini. Ini tak guru buka ni. Dan bila Allah Ta'ala memuji Ahmad, lalu Ahmad pun tiba-tiba dia berdiri dengan berkata Allahumma amin. Dia pun rukuk Allahumma amin. Dia pun sujud dengan berkata Allahumma amin. Dia pun duduk dengan berkata apa? Allahumma amin. Apa maksud dia? Allahumma bermaksud ya Allah, ya Rab, amin, terimalah aku.
terimalah aku, terimalah aku, terimalah aku, berdirinya aku, terimalah rukuknya aku, terimalah sujudnya aku, terimalah duduknya aku. Allahumma amin. Subhanallah, Masya Allah. Inilah solat ahli tauhid sufi. Solat. Ya salam. Kenapakah timbul malas? Kenapakah timbul jemu? Kenapakah timbul perkara-perkara yang tak baik? Kerana berdiri kita tidak ada nur. Solat kita ketika berdiri tidak ada nur. Boleh balik kan? Rukuk kita tidak ada nur. Sujud kita pun tidak didatangi nur. Duduk kita tayat awal maupun tayat apa? Akhir tidak didatangi oleh nur. Boleh faham Pak Jufri? Subhanallah. Baik. Bila mana dia tidak ditandai dengan nur, kerana berdiri isyarat kepada api. Ini api, waktu kita berdiri api. Api sentiasa naik. Ya. Tetapi bila datang nur, api itu sudah bertukar menjadi cahaya. Jika datang nur masa kita berdiri. Demikian sujud. Isyarat kepada apa? Angin. Pastikan angin itu didatangi oleh cahaya. Jika angin semasa kita rukuk tidak didatangi cahaya, kita akan berpenyakit. Penyakit banyak, penyakit. Macam-macam penyakit akan timbul dalam hati kita. Begitu juga sujud. Isyarat kepada air. Mudah-mudahan air yang kita adalah air ketika itu didatangi oleh cahaya. Begitu juga kita duduk, isyarat kepada apa? Tanah. Itulah isyarat tanah, air, api, angin. Lain bidadari. Bidadari dijadikan daripada apa? Ambar. Lagi kafur. Lagi za'faran. Lagi zamrud. Sebab tu semua cantik. Kejadian kita apa? Tanah, air, api. Daripada tanah bawah Kaabah, Allah jadikan tangan kanan kita. Ini kejadian ni. Daripada tanah Iraq, Allah jadikan dahi kita. Daripada tanah Paris, tahu Paris tak? Bukan Persia, Paris dekat France tu. Tempat maksiat tu. Allah jadikan Pak Jufri tangan kiri kita. Ini tempat basuh tai ini ada ni. Tempat tanah yang tak elok ambil tanah Paris. Allah. Subhanallah. Maka dengan daripada tanah Babylon, Yaman, Allah jadikan perut kita. Sebab perut kita dah macam belok dah. Subhanallah. Bila kita mengaji betul-betul, kenapalah timbul jemu, malas, rupanya kejadian kitanya banyak tak baik. Maka datanglah solat. Datang solat. Dia nak buang, nak tolak, buang tu semua ni yang tak elok nak buang. Tapi sebab tuan-tuan Pak Hamdan ni, kita tak mengaji perkara ini, kita tak tahu. Kita ngaji 1 tambah 1, 11. 1 tambah 2, 12. 1 tambah 4, 14. Itu masalah. Allah. Bila kita tak tahu tuan-tuan, kita sembahyang dalam keadaan gelap berbanding orang sembahyang dalam keadaan kasyaf. Patutnya Pak Hamdan ni umur sudah berapa Pak Hamdan ni? Sudah jadi wali dah. Bukan wali nikah Pak Hamdan ni. Bila sembahyang Allahu Akbar, Allah buka hijab. Lepas satu hijab, satu hijab, satu hijab, satu hijab, satu hijab, satu hijab.
direct contact dengan Allah Ta'ala setelah dibuka, yang dikasyafkan semua perkara. Subhanallah. Maka dengan duduk dengan tanah India, Allah jadikan dua kaki kita. Jadi tanah kaki kita ni dari India. Seperti orang India, kuat berjalan, kuat berlari, India. Jadi kalau Tuan Guru nak cerita kejadian tiap-tiap satu tu sampai kiamat tak akan habis. Tapi insyaAllah ada dalam dada Tuan Guru ilmu ni. Tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian. Allahu Akbar. Sebab tu bila kita sembahyang, pastikan guru-guru yang mengajar kita ni mesti tunjuk ajar cahaya yang boleh memadamkan api semasa kita berdiri. Berdiri itu cahaya. Daripada ubun-ubun sampai ke kakinya boleh. Cahaya. Tapi jika tidak ada cahaya, Pak Hamdan ni, api. Kita tak nampak api. Tapi kita rapat rasa api. Lepas sembahyang, asyik nak marah, ya, panas baran kata apa? Cepat marah. Tak boleh tegur. Sebab cahaya itu tidak memadamkan api semasa kita berdiri ketika sembahyang. Sekarang nak cari guru untuk nak menarik cahaya tu supaya api itu makin kurang. Maka lembutlah kita seperti lembutnya Abu Ya. Sebab tu saya pandang Abu Ya bukan pandang apa, pandang kasyaf, cara kasyaf. Sentuhan kasyaf saya yang kasyaf Abu Ya itu bertemu. Pastikan kita sebagai murid kepada Abu Ya bertemu kasyaf kita, kasyaf Abu Ya. Bertemu tak Pak Nadi? Bertemu ke tidak? Apa bukti dia? Pak Hamdan ni gelak ya saya. Subhanallah. Ibu-ibu faham ke? Orang kata faham, dia tak faham. Sebab dia mengaku. Orang mengaku dia faham, arti dia mengaku dia ada. Sedangkan hakikatnya kita tiada. Habis ya, apa kena ya. Subhanallah. Subhanallah, tuan-tuan. Begitulah penyampaian Tuan Guru di Malaysia. Macam inilah. Sama di sini. Tapi mula-mula tahuan tu, Tuan Guru tak berani nak sampaikan. Diam dulu. Tuan-tuan dan puan hormati sekalian. Itu dari satu segi lah. Cuma saya nak timbulkan bagaimana kita nak menghilangkan kemarahan. Satu. Bila kita rokok, angin, ego kuat. Bila kita sembahyang, pastikan ego tu sudah hilang dengan cahaya masuk ketika rukuk. Selagi ego tu masih ada, artinya rukuk kita belum berkesan lagi wali. Belum berkesan lagi. Kalau berdiri tak berkesan, rukuk tak berkesan, sembahyang sah tak? Di sisi tahi sufi, sah ke tidak? Tak sah. Tu Abu Ya kena sebab tu Abu Ya qadha balik sembahyang dia. Sebab ni faham ni. Hukum fiqh kenapa Abu Ya kena qadha sembahyang, tapi hukum tauhid sufi kena qadha. Artinya kita berdiri, kita rukuk dan pada lalai. Tuan-tuan dan puan, mana datang ego ketika rukuk? Rukuk tu lah angin. Dengan angin lah kita mudah kita rukuk. Angin itu dah banyak mengeluarkan ego, sombong, takabur, rasa diri betul. Jadi mudah-mudahan dengan rukuk, naklah kita timbulkan satu perasaan wali. Apa dia? Bila kita rukuk, ya Allah, dah kata dalam hati, hilangkanlah kemarahanku ya Allah. Hilangkanlah kemarahanmu ke atas kemarahanku ya Allah. Hilangkan. Sunnah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sudah belajar ke belum perkara ini? Allahu Akbar. Kerana wali. Mau lanjut lagi? Ini Tuan Guru tulis kemarin.
Bukan ada dalam kitab ni, duduk dalam dada. Rahsia diri kita. Pasal apa timbul ni. Sebab tu orang tua-tua dulu tidak mau hantar anaknya ke sekolah-sekolah orang putih. Tidak hantar anak ke sekolah-sekolah menengah. Kalau Malaysia lah. Sangat takut unsur-unsur penjajahan masuk dalam. Boleh merosakkan akhlak dan peribadi anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan hormati sekalian. Demikian juga ketika sujud. Sujud yang paling utama. Saya heranlah wali. Pak Jufri, macam mana orang semayang duduk, dia sujud atas angin. Minta maaf cakap lah. Macam mana orang sakit boleh sujud? Dia sujud macam tu. Dia sujud atas angin. Sepatutnya sujud kena atas tanah. Dari sudut kesufian, seseorang yang nak sujud, kalau dia tak boleh sembahyang sujud di bawah, duduk atas kursi, letak bantal. Ganti tanah. Boleh faham Pak Jufri? Itu paling baik. Letak satu atas, kita sujud. Seolah niat dah mati, ganti daripada bumi. Mudah-mudahan dia, cahaya tu masuk ketika dia sujud. Sujudlah. Disunatkan katanya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, istiqamahkan diriku bersamamu. Kalau sujud, minta Allah hilangkan kemarah. Ketika sujud, minta Allah Ta'ala masukkan sifat istiqamah. Faham tak? Tahu istiqamah? Istiqamah tu lebih baik daripada 1000 karam. Istiqamah. Apa maksudnya? Sentiasa sejuk bersama Tuhan. Sejuk bersama Tuhan. Air sejuk tak? Kuat tak? Kekuatan air kuat tak banding dengan tanah? Mana kuat? Tanah ke air? Air lebih kuat. Dia menyejukkan seluruh perjalanan ruh kita dalam badan. Sejuk. Jadi bila kita rasa sejuk, itu tanda nur iqbal sudah masuk dalam sujud kita. Amin. Itu dia. Inilah cara nak buang sifat malas, sifat riak, sifat sombong, sifat mudah marah, sifat ego. Sifat ego juga. Inilah dia. Masalah sekarang saya nampaklah, minta maaf cakap, orang-orang Aceh, sahabat-sahabat saya anggota MPTT, Pak Jufri dan Wali. Ya sebenarnya kita ni belum ditarbiah dengan cara ini. Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Usahakanlah Pak Hamdani. Guru-guru yang saya ada supaya mendidik kita dengan jalan ini. Ini jalan amalan tauhid sufi. Jangan kita cakap tahu sufi tapi kita punya sujud tidak dihadiri oleh nur. Jangan. Rukuk kita tidak dihadiri oleh nur. Sebab itulah bila sahabat saya tanya, Tuan Guru, kenapa Abuya setiap kali bila lepas sembahyang dia qadha sembahyang? Sebab inilah. Sebab dulu mungkin sembahyang kita tak ada nur, dia qadha balik. Faham apa je lepas saya faham. Kemarin pun wali tanya saya, wajibkah? Dia kata ada nas. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, duduk. Inilah kemuncak. Kerana duduk ni lebih lama berbanding sujud, berbanding rukuk, berbanding berdiri. Duduk. Dan duduk inilah pintu mukasyafah, pintu muraqabah. Subhanallah. Apa maksud pintu muraqabah? Kerana itulah permulaan kita nak masuk. Kita kalau duduk atas tanah. Dan kita akan dimasuk ke dalam tanah juga kan? Bila kita mati. Dan sentiasa kita kena awasi. Bilakah aku akan masuk ke dalam kubur? Tanah kubur. Bilakah aku akan dimasukkan ke dalam kubur? Jadi sebab itu bilakah tanah kubur akan dibuka untuk aku?
timbullah muraqabah, timbullah mukasyafah ketika duduk tayat awal maupun tayat akhir. Maka berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala datangkan nur pada ketika duduk. Sebab kita duduk rapat dengan tanah dan akan kembali kepada tanah. Bila kita duduk awali, kita rasa seolah ni aku nak masuk dalam kubur. Wajib rasai. Inilah duduk aku terakhir. Lepas tu aku akan masuk selepas ini. Wajib. Dengan perkara-perkara ini tuan-tuan dan puan, InsyaAllah sifat malas akan hilang sikit demi sikit. Sifat lemah akan hilang sikit dengan kehadiran nur dalam sembahyang kita. Jelas? Masya Allah. Tu balik. Dia tidak ada dalam kitab ni, tapi ada dalam dada saya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berkata pada malam ini ialah sebagai kita ni adik-beradik, ayah kita Buya, ibu kita Nyak dan Umi. Itu ibu dan ayah kita. Kita semua adik-beradik. Tentu kita ada, orang kata ada kelemahan masing-masing. Tapi janganlah kita ni berpecah dengan sebab kejahilan yang ada pada diri kita. Itu yang saya sangat risau. Dan saya bercakap dengan Buya, kejahilan yang ada dalam anggota PTT inilah yang menyebabkan kita ni mudah berpecah. Maka carilah, tuntutlah ilmu. Ajak ramai orang yang mengajilah dengan abu muda. Carilah mengaji dengan walid, dengan anak-anak Buya yang berkebolehan. Saya doakan mudah-mudahan Abi Hamdani, Pak Jufri, wali-wali negara yang lain, termasuk muslimat Ella, Ibu Ella, suaminya, sentiasa didatangi di hari nur lepas satu. Saya rasa cukuplah kuliah saya pada malam ni. Doakanlah saya, mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air pada besok hari. Wallahu alam, wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga ada sekian setiap langkah cahaya, setiap langkah nur, setiap langkah Allah cahayakan, setiap langkah dicahayakan oleh syafaat Rasulullah. Begitulah kaum muslimat. Sehingga Allah buka hijab, lepas satu hijab, tiba-tiba Pak Jufri terlihat Baitul Ma'mur di alam malakut. Oh, Masya Allah. Dan wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma ahina bi hayatil ulama wa misna bi mawtil syuhada wa syurna fi zumratil awliya wa adkhalna ma'al anbiya alaihimu salatu wassalam. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa an batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.